gila kan, macam ada cacing kerawit semua. Ini highway pergi LPT ni Amar tanya sikit. Orang sekarang dia training bukanlah kata tak bagus ikut sains. Okey, memang semua benda ni ikut sains, betul? Betul. Okey, tapi kita boleh nampak macam beza dengan yang dulu punya training. Betul. Dia macam lebih hardcore lagi ya, lebih kasar, lebih keras. Betul. Amar ni lebih cenderung kepada training yang macam mana? Okay, first kali kan Amar start main gym ni bukannya daripada gym yang ada aircon macam ni So Amar dulu start daripada gym yang memang karat lah. Memang besi karat lah, besi berburu kan. So otai-otai kat sana memang dah sadar lah. Okay. Diorang semua main berat-berat. So foundation lah Amar ikut diorang. Kalau korang rasa main gym ni kan, Abang Sado ni sombong tak? Abang Sado ni yang tunjuk ajaran saya sebenarnya, yang kurus ni asal dia. So janji korang humble kan, minta nak belajar tu kena ada cara dia. Kena hormat cikgu tu kan. Kena beradab lah kan untuk timba ilmu lah. Okay. So bila abang follow dorang ajar disiplin. Orang lama ni dia tak macam sekarang guys. Dia punya hati dia kuat. Okay, so dorang memang disiplin. Main pun berat. Diet memang strict diet. Hardcore, old school. Tu foundation lah. So dorang banyak main compound. So bila korang tahu compound ni dia game yang dapatkan strength. Okay, dia kuatkan strength korang. Lepas tu dia melibatkan banyak muscle group. Okay. So bila Amar dah belajar tu, dah ada basic, disiplin, step by step, dah tahu makan macam mana. Dia orang disiplin. So baru Amar belajar science bro lah. Detail-detail muscle tu. Kenapa orang lama dia training macam ni? So Amar cari dia punya jawapan dia. Orang lama style dia jangan banyak tanya. Buat je. Okey. Macam tu. Maksudnya orang lama punya cara bukanlah salah. Kalau salah takkan jadi, betul? Betul. Takkanlah menjadi di badan orang. Jadi make sure yang paling penting adalah disiplin. Betul, make sure disiplin. Dan jangan malu, jangan segan dengan abang-abang Sado dekat gym. Betul. Diorang sebenarnya boleh je berkongsi. Betul? Betul. Tak ada masalah pun. Diorang tak makan pun korang. Jangan risau. Kita yang nak timba ilmu tu always be humble. Be humble. Dah champion pun humble guys. Guys, nakkan lagi tips daripada Predator X, Amar, komen dekat dalam ruangan komen. Dia masuk lagi jumpa dengan kita. Kita akan kongsikan banyak lagi dengan korang. Follow guys.